Kita-Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai, dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita tulisan dari Siakap Keli. PM Anwar kekal pemimpin politik raih sokongan tertinggi menurut tinjauan Merdeka Center. Adakah angka 52% ini membuktikan rakyat semakin yakin terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Mengapa masih hampir separuh rakyat menyatakan mereka tidak berpuas hati dengan kerajaan walaupun Perdana Menteri kekal menjadi pemimpin paling popular? Dan yang paling penting, adakah keputusan tinjauan ini mampu diterjemahkan kepada kemenangan sebenar apabila rakyat keluar mengundi nanti? Persoalan yang akan kita kupas hari ini. Apabila Merdeka Center mengeluarkan hasil tinjauan terbaru mereka, perkara pertama yang menarik perhatian ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim masih mengekalkan kedudukan sebagai pemimpin politik dengan kadar sokongan tertinggi di Malaysia iaitu sebanyak 52%. Dalam dunia politik, angka melepasi 50% bukanlah sesuatu yang mudah dicapai. Lebih-lebih lagi apabila negara sedang berhadapan dengan tekanan kos sara hidup, ekonomi global yang tidak menentu, konflik antarabangsa, isu tarif perdagangan dan pelbagai cabaran domestik. Ini menunjukkan bahawa walaupun kerajaan sering menerima kritikan hampir setiap hari di media sosial, masih terdapat kelompok rakyat yang melihat Anwar sebagai pemimpin yang mampu membawa negara ke hadapan. Namun kita juga tidak boleh melihat angka itu secara berasingan. Kerana apabila kita membaca keseluruhan laporan Merdeka Center, terdapat satu gambaran yang lebih kompleks. Sebanyak 50% responden berpuas hati dengan prestasi kerajaan persekutuan. Tetapi 48% pula menyatakan mereka tidak berpuas hati. Ini bermaksud negara sebenarnya berada dalam keadaan yang hampir seimbang. Kerajaan mempunyai penyokong yang kuat. Tetapi pembangkang juga mempunyai ruang yang besar untuk terus mempengaruhi rakyat. Dalam bahasa mudah, kerajaan belum boleh berada dalam zon selesa. Begitu juga pembangkang belum boleh mendakwa rakyat sudah menolak kerajaan sepenuhnya. Keadaan politik Malaysia hari ini masih sangat kompetitif. Satu lagi angka yang menarik ialah sebanyak 42% rakyat percaya Malaysia berada di landasan yang betul. Angka ini tidak berubah berbanding tinjauan pada Disember tahun lalu dan Februari tahun ini. Ada yang mungkin berkata 42% itu rendah. Tetapi ada juga yang melihat kestabilan angka ini sebagai satu petunjuk bahawa keyakinan rakyat masih mampu dipertahankan walaupun dunia sedang berdepan pelbagai ketidaktentuan. Apa yang lebih menarik ialah perbezaan mengikut kumpulan umur. Golongan muda berusia antara 21 hingga 30 tahun mencatatkan sentimen paling positif. Sebanyak 57% daripada mereka percaya negara berada di landasan yang betul. Mengapa perkara ini penting? Kerana golongan muda merupakan kumpulan pengundi yang semakin besar dalam setiap pilihan raya. Jika kerajaan berjaya mengekalkan sokongan kumpulan ini, ia boleh memberi kelebihan yang besar pada masa hadapan. Namun sebaliknya berlaku dalam kalangan mereka yang berusia antara 51 hingga 60 tahun. Hanya 32% yang optimistik. Ini menunjukkan kerajaan mungkin perlu memberi lebih perhatian kepada kumpulan yang lebih berusia. Golongan ini biasanya lebih sensitif terhadap isu kos sara hidup, harga barang, simpanan persaraan, peluang pekerjaan anak-anak dan keselamatan ekonomi keluarga. Perbezaan sokongan mengikut kaum juga memberikan gambaran yang menarik. Responden Cina menunjukkan tahap keyakinan yang agak tinggi. Bumiputera Sabah dan Sarawak pula mencatatkan kadar kepuasan tertinggi terhadap kerajaan. Sementara responden Melayu dan India menunjukkan kadar kepuasan yang lebih rendah berbanding kumpulan lain. Mengapa perkara ini penting? Kerana Malaysia bukan hanya bergantung kepada sokongan satu kaum semata-mata.
Mana-mana kerajaan yang mahu kekal stabil perlu mendapat sokongan daripada pelbagai lapisan masyarakat. Inilah cabaran sebenar politik Malaysia. Satu lagi dapatan yang wajar diberi perhatian ialah sokongan terhadap reformasi institusi. Majoriti responden menyokong cadangan mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 2 penggal. Mereka juga menyokong pemisahan jawatan peguam negara dan pendakwa raya. Selain itu terdapat sokongan terhadap cadangan pilihan raya secara langsung bagi Datuk Bandar Kuala Lumpur. Apa maksud semua ini? Ia menunjukkan bahawa rakyat bukan hanya mahu pembangunan ekonomi. Mereka juga mahu perubahan terhadap sistem pentadbiran negara. Mereka mahukan institusi yang lebih bebas. Mereka mahukan semak dan imbang yang lebih kukuh. Mereka mahukan ketelusan. Ini sebenarnya selari dengan agenda reformasi yang sering dibawa oleh Anwar Ibrahim sejak sekian lama. Namun persoalan seterusnya ialah adakah rakyat akan terus menyokong jika reformasi ini bergerak terlalu perlahan? Kerana dalam politik, harapan yang tinggi juga boleh bertukar menjadi kekecewaan jika pelaksanaannya tidak memenuhi jangkaan. Satu lagi perkara yang perlu difahami ialah perbezaan antara populariti pemimpin dengan keputusan pilihan raya. Ramai orang menyangka apabila seorang Perdana Menteri mempunyai sokongan melebihi 50%, maka kerajaan pasti akan menang besar dalam pilihan raya. Sebenarnya tidak semestinya begitu. Pilihan raya ditentukan oleh kerusi. Bukan semata-mata jumlah sokongan keseluruhan. Sokongan mungkin tinggi di kawasan bandar tetapi rendah di luar bandar. Ada negeri yang kuat menyokong kerajaan. Ada negeri yang masih kukuh bersama pembangkang. Justru keputusan tinjauan hanyalah gambaran semasa. Ia bukan ramalan mutlak keputusan pilihan raya. Dalam masa yang sama, pembangkang juga tidak boleh memandang ringan dapatan ini. Jika Perdana Menteri masih mengekalkan kadar sokongan tertinggi walaupun berdepan pelbagai kritikan, ini bermakna strategi menyerang kerajaan sahaja mungkin belum mencukupi. Pembangkang juga perlu menawarkan dasar yang lebih meyakinkan. Rakyat hari ini semakin matang. Mereka bukan sekadar mahu mendengar siapa yang salah. Mereka mahu tahu siapa yang mempunyai penyelesaian. Mereka mahu melihat rancangan ekonomi. Mereka mahu melihat bagaimana kos sara hidup dapat diturunkan. Mereka mahu melihat peluang pekerjaan yang lebih baik. Mereka mahu melihat pendidikan yang berkualiti. Dan mereka mahu melihat kestabilan politik. Akhirnya, tinjauan Merdeka Center ini memberikan satu mesej yang jelas. Datuk Seri Anwar Ibrahim masih berada di hadapan dari segi sokongan individu. Kerajaan masih mempunyai asas sokongan yang kukuh. Tetapi jurang antara yang berpuas hati dan tidak berpuas hati sangat kecil. Ini bermaksud setiap dasar kerajaan selepas ini akan memberi kesan besar terhadap persepsi rakyat. Jika prestasi ekonomi bertambah baik, kerajaan berpeluang meningkatkan sokongan. Jika isu kos sara hidup terus menjadi tekanan utama, sokongan itu juga boleh berubah. Dalam politik, tiada sokongan yang kekal selama-lamanya. Yang kekal hanyalah penilaian rakyat terhadap prestasi semasa. Sebab skim setiap tinjauan perlu dilihat sebagai cermin keadaan semasa, bukannya keputusan muktamad tentang masa depan. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai, dan bertindak. Apa pandangan anda? Adakah keputusan tinjauan ini benar-benar menunjukkan rakyat semakin yakin terhadap kepimpinan Perdana Menteri, atau ia sekadar gambaran sementara yang boleh berubah apabila isu ekonomi dan kos sara hidup terus menjadi perhatian? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jika anda suka analisis seperti ini, jangan lupa tekan like, kongsi dan subscribe supaya lebih banyak kupasan politik yang seimbang dapat kami bawakan.